Singgah tengok buah ini. Berapa setepuk ni kak? 10 ya ni? RM10 bang, RM10. 4 biji RM10. Temikai jatuh harga. Yang ni? Sia sekilo. Salah sia sekilo. Nanti. Ni lagi sedap. Ini berapa? Ni 5 ya sekilo. 5 ya sekilo ni? Ni 6 ya sekilo. Ni ya. Ni MNT 13. 13 kilo. Dia isi dia rangup pada ni. Dia lagi manis. Dia lebih rangup ya. 13 ni? 13. 5 ni kak? 5 ni ya kilo. RM6 sekilo. 2 kilo sebelah ya. Mangga? Mangga Oh, semua kita ni tanya ya. ni kak. Ni ya. Ini dah masak kan? Dah masak. Ini apa nama ni? Sun melon dia beza dia beza. Ni MMT. Ini MMT. Cozy ya? Ni sun melon. Pisang pula. Ini bahasa Melanda buat pisang. Buat pisang. Lepas tu dia silap. Nenas. Nenas ni kan kira 6 kilo. MD2 ya. Oh, patut besar ni. RM6 sun melon, honeydew RM5 sekilo. RM1 sekilo. Nak ni lagi. Nampak ni RM10 4 biji. Ini kita biarlah sini kebanyakan banyak jual buah lah. Tu beli dua ni lah. Nampak beza dia. Lagipun kalau harvest kalau sun melon ni dia botol sini. Kalau MMT ni dia botol macam ni. Tangkai macam ni MMT. Dan MMT jarang ada yang saiz besar lah. Biasa ada saiz. Kalau saya post saiz besar. Ini ada post lah. Premium. Yang biasa orang luar biasa makan. Ni manis je? Siap pun kopi juga. Siap pun tak apa juga. Terima kasih. Siap pun kopi juga. Siap pun saya poh tu yang tanggung. Memang ada orang ni. Dia tanggung. Dia tanggung. Sebab saya Ada kotak lah. Biasa. Ada kat post kan? Ada. Ni tengok. Negeri Sembilan. Negara kampung mesti dah post MMT. Nak boleh. Jadi tengok nak rasa sun melon. Sebab jarang tak pernah rasa lagi sun melon ni. Sun melon kalau kena nak manis sedap tak? Kalau kena nak manis tak sedap lah. Okey, itu sajalah kali ni. Assalamualaikum.